Macam mana nak jadi isteri solehah? Tak boleh. Payah. Dekat-dekat nak solehah? Itu boleh. Kerana apa? Kerana wanita solehah ini ibarat seekor gagak yang warnanya putih dengan 200 ekor gagak warna hitam. Mu pernah jumpa gagak warna putih? Jarang. Ada, tak ramai. Itulah perempuan solehah. Dan kita tak dapat jadi solehah, kita niat nak jadi solehah, sudah memadai. Berat benar. Tapi ada orang boleh jadi. Nampak? Orang laki-laki cita-cita dia nak mati syahid dalam medan perang. Okey. Masuk syurga. Orang perempuan nak jadi isteri solehah. Antara inti solehah ni gini. Al-mar'atu salihatu iza ra'aitaha sarratka. Isteri yang solehah, Allah jadikan cahaya muka dia tu, bila kau pandang muka dia, kamu akan jadi sangat gembira. Kita kerja keluar pagi pukul 7, jam 1 jam. Pukul 9 baru sampai pejabat, 2 jam jam. Kerja lagi, letih lagi. Balik keluar jabat pukul 5, 2 jam pula jam. Pukul 7 sampai di rumah. Bini kita duduk kat pintu depan. Kita keluar kereta letihnya ni, 10 jam dah duduk di luar, 11 jam, 12 jam. Kita tengok muka bini, hilang letih. Wanita solehah. Dia ada ekspresi muka, keluar cahaya yang menyebabkan orang tengok jadi semua senang hati. Tu. Bini kita ada gitu. Bini kita bangun pagi sehat, segar dan sebagainya, minum kopi panas-panas. Tak pergi kerja lagi, tengok muka bini letih terus. Nampak tak? Bukan hak sini lah, hak tak mari. Apa lagi? Belum pergi kerja lagi. Kita tengah gagah tu, tengok dia, alamak. Jadi berubah dah. Kita nak jadi yang terbaik, tak dapat. Macam sekarang kita dengar kisah Imam Syafi'i. Saya nak jadi macam Imam Syafi'i, tak boleh dah. Tapi jadilah sikit-sikit, rajin macam dia, insya-Allah. Sebab tu perempuan kena ingat, okey? Kita sentiasa berjuang. Duduk di rumah berlatih. Nanti kalau suami balik, macam mana cara cakap supaya suami suka aku. Dulu ada satu pondok, dari perjalanan dari Naratiwat nak pergi ke Patani, ada satu pondok sebelah kiri, semua pondok itu perempuan. Mereka bukan ajar bab-bab ilmiah saja, tapi dia ajar menjadi perempuan solehah. Antara yang dia ajar di pondok itu, kalau jadi isteri orang, angkat air, jangan bagi penuh letak air, nanti penuh keluar ke tepi. Kemudian tak bagi ada air di bawah ni. Bila ada air, dia lap, baru letak piring, dan letak depan suami perlahan. Kita berbang tu, sebelah tak ada air. Faham lagi? Dah. Tu betul tak? Nak bagi dapat pahala lebih dengan suami. Satu hari pergi rumah Tok Guru. Isteri dia dekat luar belakang. Isteri dia tak keluar kat orang ramai. Dia. Jadi dia nak suruh buat air. Tok Guru saya, dia tengok saya mari, dia nak suruh bini dia buat air. Dia buat mana? Dia buat gini je. 2 kali je. Bila buat gini, dengar perempuan, bini orang berlari dalam rumah. Rumah tu lantai kayu. Dum. Ya, buat air ada tetamu. 6 bulan lagi saya ziarah lagi guru saya. Sama je. Dum. Ya, ada orang datang buat air. Tengok. Gini. Kalau bini kita katok gini, masuk besi tangan. Faham lagi? Tak bagi lagi. Faham lagi? Nampak? Apa patah tangan. Tak bagi mari. Faham lagi? Tengok kita duduk dalam bilik, panggil bini masuk dalam rumah. Dia duduk tengok TV tu. Siapa anak ke apa? Mak, ayah panggil. Nak tengok drama ni. Faham? Sambungan Atu Kopek.